Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan cara untuk kita set up kita punya waktu operasi lah. Okey. Bila kita dah login, kita pergi ke dekat belakang kiri ni, ada cawangan. Okey, lepas tu kita pilihlah cawangan yang mana. Lepas tu kita klik pada waktu. Okey, jika kedai kita tu buka seperti biasa, hanya tutup pada hari Ahad, so kita off lah hari Ahad. Kalau tutup hari Isnin, kita tutup hari Isnin. Okey. Dan dekat sini kita boleh tunjuk juga, boleh masukkan juga waktu operasi pukul berapa sampai pukul berapa. Okey, yang ni adalah durasi lah. Orang boleh duduk makan dekat situ. Okey, biasanya kita ambil sejam setengah ataupun 2 jam. So nanti untuk booking tu dia akan available untuk setiap 2 jam. Alright. Lepas tu kalau buka, kita buka lah. Okey. Alright. Lepas tu jika ada tarikh khas, okey, yang ni saya akan tunjukkan dekat video seterusnya. Okey. So kalau bila dah selesai setup yang ni, so kita klik je simpan waktu operasi, nanti dia akan save lah. Okey, dah berjaya. Lepas tu kita back dan kita boleh buat untuk cawangan yang lain juga. Cara yang sama. Okey, boleh teruskan. Terima kasih. Assalamualaikum.